Assalamualaikum. Okay gang, jumpa lagi kita dekat video aku kali ni. Ni aku nak review fighter paling special lah dan paling orang cari. Yang ni Fast Furious paling baru dalam 2 minggu ataupun seminggu lebih lah baru keluar fighter ni. Baru Hot Wheels launching. Model dia Hot Wheels Silver Series. Yang ni bukan premium tau, yang ni Silver Series. Okay, so yang ni Fast Furious, tapi yang ni yang second variant ke, aku rasa second variant. Yang first variant warna pink kan. Yang ni Suzuki Fast Furious warna putih dia buat. Dia macam reflectkan dia punya colour. Kat sini pun dia tulis grafik remix. Okay, kat sini 25 Fast Furious. Aku zoom 25 years of ni. Dah nampak 25 years Fast Furious. Dia buat sambutan 25 tahun untuk Fast Furious lah. Okay, yang ni kata Suzuki yang warna pink tu. Tapi yang ni dia buat colour warna putih pula kali ni. Okay, so kita tengok dekat-dekat sikit. Macam biasa, yang ni aku beli 2 set kat ni. Aku 1 set, abang aku 1 set. Okay, so soft corner tak ada sebab aku beli baru ni. Aku beli dalam kotak, bukannya apa, atas apa, bukan use, sebab ni baru keluar kan. So memang cantik lah. Okay, hook pun tak ada sebab dia main kotak. Aku unseal kotak tu. Aku unseal kotak tu lah. Okay, kereta ni daripada China, kat China bawa cincong, tapi tak ada masalah, yang ni boleh buang. Murah je, sebiji RM20. Yang ni aku beli tak siap, sebiji RM20. So kalau nak beli, boleh beli siap. Okay, so yang ni Honda S2000, dia main 5 biji. Lancer Evo 9, Volkswagen Jetta, Nissan Silvia. Yang ni Mona Lisa warna orange. Lepas tu custom personal Acura Integra. Okay, lagi satu aku nak beritahu dekat puan. Yang ni aku beli set ni pre-order. Pre-order aku dapat 2 set RM140. Memang jackpot teruk lah yang ni. Fighter ni aku beli RM140 untuk 10 biji. Memang jackpot lah. So siapa nak beli, aku letak link seller tu, apa boleh beli kat situ. Memang jackpot lah kedai tu, senang cerita. 10 biji RM140. Okay, jom kita tengok dia punya kereta. Okay, dia CC dia macam ni. Dia tak ada cermin untuk bagian CC dia. Siap ada tu dia punya side mirror belakang atas tau. Bawa ada spoiler, sport ring warna putih. Detail lawa ada, cuma tak ada ni, tak ada side mirror. Tu ada signal orange. Bahagian depan dia ada tulisan logo Honda. Detail dia lawa, ada grill, lampu cantik, ada decal dekat atas ni. Atas belakang lawa. Lawa macam ni, patutlah orang beli kan. Okay, so spoiler detail belakang ada Honda, lampu, ada number plate ada exhaust. Yang ni base dia plastik rasa ni. Base plastik ni. Tu Honda S2000 2010. Lawa macam ni. So siapa nak beli, aku letak link Shopee kat pin komen dengan description video. Apa beli kat situ lah. Seller ni jual 2 set RM140. Memang murah dan jackpot lah. Okay, so untuk item ni aku boleh bagi rating 9/10 sebab tak ada side mirror. Overall memang lawa dah macam ni. Okay, so kalau ada benda nak tanya, boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum. Mana pagi ni.